Alaska king crab warna biru. Saya nak cerita malas. King crab ni dia duduk dekat segitiga Bermuda. Kalau kapal lalu kapal tenggelam, helikopter lalu helikopter karam. Yang boleh tangkap siapa? Aquaman, bang. Aquaman dulu satu sekolah agama dengan saya. Ramai yang tak tahu. Aquaman asal duduk kampung Setulang. Bakar batu, pindah dekat Setulang, dia jadi nelayan dulu. So tapi bila once dia dapat kerja dekat Hollywood, saya masih berkawan dengan dia, saya cakap dengan dia, tolonglah, jangan lupa saya punya supply binatang, haiwan-haiwan laut. Sebab dia je yang boleh faham haiwan laut. Sebab apa ni, saya boleh tengok saya punya nasi lemak sotong tu 29.90 sen. 29.90 sen. Kalau kau kata biru yang biasa, saya ada yang luar biasa. Ini bang, ini king crab gold, king crab emas. Ini dia duduk dekat segitiga Bermuda tapi dekat belah ke barat sikit. Ini yang boleh tangkap Maui and Son dengan Allen Workshop. Kalau budak-budak yang lahir tahun 80-an, 90-an, dia tahulah apa itu Boy London. Boy London ni ketam king crab biru. King crab biru punya ketam. Kau ingat tak dulu budak-budak lama dulu, dia pakai jam Boy London, kena air jadi warna biru. Ini ketam ni dia dah immigrate, dia dah pindah dekat London dulu. So kalau nak makan Alaska king crab yang macam ni, ini tengok ni. Ini kita ada yang 2.5 kilo. Ini Alaska king crab red warna merah. Saya akan jual yang pelik-peliknya. King crab merah, king crab biru dengan king crab gold. Ini 2.5 kilo. Kalau kau nak makan seekor, 798 dia punya harga. So ini memang saya akan tunjukkan kepada korang, memang barang-barang yang eksotik. Sebab dulu ramai tak tahu. Saya ni ada je berkawan dengan makhluk-makhluk halus. So ini tengok, saya punya ikan bakar. Siapa kat sini pernah makan nasi lemak ikan bakar dekat kedai saya? Masuk dekat ruang komen saya. Nasi lemak lobster tonggik, beras basmati sambal mamak. Ini saiz mega juga bang. Ini Mega Mall Kuantan, RM88. Murah. Tengok berapa banyak orang makan nasi lemak lobster. Berapa banyak? 88. Ni apa pula ni? Nasi lemak sotong panggang, RM29.90. Saya tak reti nak jual mahal. Saya lebih suka jual murah. Orang kata meniaga sambil buat amal jariah. Okay guys, so yang nampak video saya, so kita tengok abang-abang ni makan king crab biru, king crab gold. Kita tengok ni abang ni makan, ya Allah. Assalamualaikum bang, makan apa ni bang? Ya, makan hari ni kita alafkan king crab daripada nasi lemak. Besar tak bang? Besar.